Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera, salam memacu prakasa pendidikan, salam kemaman Aidil dan salam skema di persada. Apa khabar murid-murid tahun 4 dan juga ibu bapa serta penjaga murid-murid tahun 4 sekalian? Saya Cikgu Faiz bin Ngah, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sesi Pagi Sekolah Kebangsaan Mak Lagam, ingin memaklumkan satu info berkaitan dengan pentaksiran psikometrik. Pentaksiran psikometrik ini merupakan salah satu komponen daripada pentaksiran berasaskan sekolah selain daripada pentaksiran bilik darjah dan juga pentaksiran PAJSK. Apa itu pentaksiran psikometrik? Pentaksiran psikometrik ini secara mudah fahamnya adalah untuk menilai atau mengukur tentang kemahiran atau kebolehan semula jadi atau bakat seseorang atau kefahaman seseorang itu. Psikometrik ini dijawab oleh semua murid tahun 4, 5 dan 6 di Malaysia ini. Yang mana murid tahun 5 dan tahun 6 telah pun menjawabnya pada bulan-bulan yang lepas, dan kini tiba pula giliran murid tahun 4 pula untuk menjawab pentaksiran psikometrik ini. Pentaksiran psikometrik untuk tahun 4 dipanggil sebagai instrumen aptitude tahun 4, yang mana ia merangkumi aspek-aspek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga matematik, mengandungi 80 soalan kesemuanya, yang mana terdapat pelbagai jenis soalan untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik tersebut. Dia tidak semestinya soalan yang berbentuk bacaan dalam buku teks atau buku aktiviti yang selalu kita lihat anak-anak murid tu jawab. Tidak. Ia adalah soalan umum tentang bahasa, sama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau matematik, namun ia lebih kepada soalan-soalan yang menguji atau menduga akal dan juga logik murid tersebut. Ya, sama ada soalan yang berkaitan dengan bahasa, sistem bahasa, soalan penyelesaian masalah, dan pelbagai jenis bentuk soalan untuk menguji pemahaman dan juga logik murid. Tetapi soalan tersebut diberikan dalam bentuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga dalam bentuk matematik. Jadi pentaksiran psikometrik ini sesudah murid menjawab nanti, keputusannya akan menentukan sama ada murid itu kuat atau kurang atau perlu ditingkatkan lagi dari aspek bahasa Melayu, aspek bahasa Inggeris dan juga matematik. Oleh yang demikian, murid-murid terutamanya bolehlah membuat persediaan dengan membaca buku bahasa Melayu, buku yang mengandungi bahasa Inggeris, buku yang mengandungi matematik, soalan-soalan yang menduga akal, soalan-soalan yang menguji pemahaman semula jadi murid-murid tersebut. Dan juga ibu bapa bolehlah menyokong anak-anak murid dengan mencari contoh-contoh soalan yang ada dalam media sosial. Ya, soalan-soalan ini soalan-soalan yang menguji kefahaman murid-murid itu dari aspek bahasa Melayu, dari segi bahasa Inggeris dan juga matematik. Ya. Soalannya soalan pelbagai. Dia boleh tanya macam-macam. Cuma dalam bentuk ataupun dalam pendekatan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Contohnya dalam bahasa Melayu dia tanya kalau si A buat begini dengan si B, apa jadi pada si B itu. Kalau bahasa Inggeris pun sama. Tapi soalannya dalam dan bunyi bahasa Inggeris. Kalau untuk matematik pun sama. Dia mungkin letakkan soalan contohnya, kalau besok hari Isnin, lusa hari Selasa, apa yang berlaku pada hari Rabu mengikut soalan-soalan yang diberikan tersebut. Jadi ini semua mengikut kepada kefahaman murid. Kalau murid banyak faham tentang soalan, pasti murid dapat menjawab dengan baik. Jadi para ibu bapa dan murid-murid sekalian, tidak perlu risau, tidak perlu bimbang.
jawab dengan baik, jawab dengan tekun, jawab dengan penuh sungguh-sungguh, nanti insya-Allah para murid pasti akan dapat satu keputusan yang mana kita boleh menilai sejauh mana tahap penguasaan murid dari aspek penguasaan logik dan juga penguasaan kemahiran dari sudut berbahasa Melayunya, bahasa Inggeris dan juga pemahaman bentuk matematik. Untuk makluman lanjut, boleh melihat kepada paparan slide yang disediakan selepas ini. Sekian, terima kasih.